Berita sedih untuk penggemar PlayStation. Mulai 2028, physical DVD dah tak dijual lagi. Ini bermakna disk dah tak ada lagi untuk PlayStation. Diorang akan buat 100% digital, beli melalui PlayStation Store. Dan mengikut alasan PlayStation adalah disebabkan dia cakap consumer lebih prefer digital media daripada DVD sebab sales DVD video game diorang semakin berkurangan berbanding dengan digital. Dan kisah ini adalah permulaan untuk digital media control gaming industry. Disebabkan ramai dah tak guna physical disc, tak guna DVD lagi, semua ada internet, semua beli barang online. Online lagi mudah, cepat dan lagi bagi akulah murah berbanding physical disc. So it's the end of physical disc. Jadi apa pendapat korang? Benda ni bagus, benda ni tak bagus, ataupun korang tak pernah main PS so korang tak risau? Apa-apa pun jangan follow dan jangan support affiliate AI. Tu je.